Assalamualaikum, welcome back to our podcast channel Limitless Podcast. Wah. Sebelum tu sebelum kita sebelum belum baru mula kau dah sebelum yelah sebelum tu lah. Sebelum tu pergilah tengok podcast dengan Nina Smith. Mantul. Kau tengoklah dua-dua episod, tapi yang second episod tu lagi kelakar lah. Yang part 2 tu lagi kelakar. Dua-dua episod pun kelakar. Memori daun pisang. Tita titut. Jahanam kena racun lagu dandut. Kan mantap. Aduh. Baru-baru ni kita digempurkan dengan satu accident lah kan. Weh, aku kalau kau cakap pasal accident ni, aku memang menyirap betul lah. Tadi baru nak accident. Ya doh on the way sini. Salah. Tadi masuk masa kita orang masuk roundabout tu, ada 3 panipuri ni. 3 panipuri ni. Sekejap bagi lo. Panipuri ni mak motor lah, rempit. Dia berganti kepada Pani Gale. Dia berganti ke Pani Gale. Dia tak mampu beli Pani Gale, dia beli Panipuri. So panggil Panipuri lah. So ada masuk roundabout tu, Panipuri 3 biji. Tengah layan lap. Lepas tu dia exit. Lepas tu kita orang dah masuk tu, kita orang nak ke kanan, dah nak habis dah exit tu. Polis pancung depan kita. Tiket lagi weh nak langgar kereta, sumpah. Aku rasa kalau sesaat tu memang melayang lah polis. Kalau kena tadi tu dia jadi Superman. Memang Superman lah. Super polis je. Betul. Super polis. Tapi kau cakap pasal accident ni, banyak pula baru-baru ni kes accident. Tapi korang perasan tak, setiap kali bulan puasa kan, accident mesti yang rare. Maksud kau rare tu macam mana? Rare tu maksudnya apa? Yang teruk yang teruk lah. Accident yang teruk. Ya. Betul lah. Tapi bukan ada orang cakap kalau meninggal time bulan puasa ni macam ada dia punya hikmah macam ada. Itu tak ada hadis sahih kot. Tak ada hadis sahih. Aku tak pernah dengar lah benda tu. Tapi aku perasan setiap kali kalau bulan puasa mesti banyak yang accident, banyak yang meninggal. Aku perasan benda tu lah. Macam baru-baru ni, yang paling latest lah yang aku tengok 2 hari lepas lah. Hari ni hari Jumaat Hari ni Jumaat. Semalam lah, accident Honda Jazz langgar 2 motor. Accident ni melibatkan 1 Honda Jazz dan 2 motor. Maknanya berderet lah. Sebab yang aku dengar yang masuk berita yang ada Myvi tu accident 2 hari lepas. So maknanya berderet. Tapi yang aku baca ni, yang aku tengok kat berita ni, dia accident kat Senawang. Yang Myvi tu dekat Alostar. Dekat Alostar. Ni kat Senawang. Yang ini pemandu Myvi tu umur pemandu Myvi aku punya. Kau jangan cakap banyak-banyak. Kau mengganggu aku je fikiran. Myvi aku punya cerita. Kau punya cerita Honda Jazz. So Honda Jazz tu dia punya pemandu yang aku ingat 18 tahun. 18 tahun. Baru dapat lesen ke? Baru dapat lesen atau agaknya tak ada lesen. Aku tak tahu. Dia punya aku ada tengok, aku rasa video tu. Aku rasa yang dia langgar lampu merah lah. Yes. Dia langgar lampu merah, dia bawa laju kan. Betul lah. Dalam video tu dia bawa laju kan. Dia umur 18 tahun, member dia umur 17 tahun, SPM lah tu tahun ni kan. Aduh. Dia langgar budak. Budak tu pun kesian juga lah. Budak tu adik-beradik, tapi diorang naik motor yang berbeza. So dua-dua kena langgar. Abang dia meninggal selaku. Yang meninggal tu abang budak tu, yang abang yang bawa. Dia naik 2 motor. 2 motor. Dua-dua kena langgar. Sebab kemalangan ni melibatkan 1 Jazz, 2 motor. Yang satu tu motor tu meninggal dunia, yang lagi satu tu masih hidup, baru lepas buat pembedahan tapi tengah kritikal dekat ICU. So yang adik dia tu pun nyawa 50-50.
Yang paling tragis ni cerita ni, abang budak tu WhatsApp nenek dia nak hantar makanan. Aduh. WhatsApp nenek dia nak hantar makanan, nenek dia tunggu tak lepas sampai. Lepas buka lah. Ya. Aku rasa tak tahulah makanan untuk moreh ke. Untuk moreh lah tu. Untuk sahur besok je tu ke, tak sure lah. Tapi ni, dia memang WhatsApp nenek dia bagi tahu dia datang nak hantar makanan. Nenek dia duk tunggu tak sampai-sampai. Duk tunggu tak sampai-sampai. Aduh. Lepas tu bila dapat berita yang cucu dia accident. Aduh. So, sedih juga cerita tu. Sedih. Jazz tu memang laju mat daripada arah Senawang ke Paroi tu. Dia langgar lampu merah kan. Aku rasa siapa yang tengok TV3 tadi memang TV3 pun play video tu laju tu. Aku nak buat lawak sikit boleh? Lawak apa tu? Aku tak patut buat lawak, tapi aku rasa macam dah kena lah lawak ni. Aku rasa nanti dia dapat kat OKU lah Honda Jazz tu. Honda Jazz tu takkan dapat kat OKU. Dia yang melanggar. So dia takkan dapat kat OKU. Aku rasa lesen dia akan digantung seumur hidup. Aku pun tak lawak kan. Kata macam sebelum-sebelum ni, siapa-siapa yang accident ni tiba-tiba ada kat OKU. Gila punya. Maksud aku macam kan baru-baru, bukanlah baru-baru, dah lama sebenarnya yang aku perasan yang kalau accident je lah, tiba-tiba dah keluar berita, dia ni sebenarnya OKU. Tiba-tiba kan ada kad gila lah apa lah kan. Dia sebenarnya tak betul lah apa semua kan. So benda-benda macam tu, itu lah aku nak cakap. Bukannya part of it adalah lawak, tapi part lagi satu tu macam kau rasa macam takkanlah kau nak lari, tiap kali kau nak lari kau dengan kat OKU kau tak betul lah apalah, tak boleh lah macam tu. Betul kan. Kau dah tapi sekarang ramai yang anak-anak muda yang ada Myvi, ada Jazz, bawa tu beragak-agak tak payah laju-laju. Betul. Ya betul. Aku zaman sekarang zaman zero down payment. So budak umur 18 tahun ni ada lesen pun. Loan. Bapak dia orang boleh belikan kereta lah. Ya. Tapi kita orang faham macam korang budak-budak yang baru habis sekolah ni, yang baru dapat lesen, yang dah ada kereta, nak thrill, nak bawa darah muda tu kan, nak bawa laju-laju. Betul. Apa semua, nak race kan. Nak race ada cara nak race, bukan atas jalan lah. Betul. Kau pun pakai Honda exhaust tembak bawah. Tembak bawah. Dia Honda yang tabung tu macam tu ke bawah, hala ke bawah. Muffler tembak bawah. Aku ingat kan yang tembak bulan ni lagi satu emblem tu janganlah tukar kali merah. Tak laju pun. Kau ingat tukar kali merah naik 10 horsepower. Tak best Honda. So Bo, kau punya cerita macam ni pula Bo? Aku tak, yang Myvi tu aku tak ada tahu sangat, tapi yang aku tahu ada 5 orang dalam kereta tu. Kalau tak silap aku semuanya Melayu kot aku rasa. Tapi budak lagi 18 tu aku rasa. Macam geng-geng, satu geng aku rasa budak ni. Apa rasa satu geng satu group kot aku rasa. Tak pasti, tak sure sangat. Tapi 2 orang meninggal, 3 orang lagi tu cedera parah. Ya betul. Daripada berita yang aku tengok tu, dia langgar yang elektrik kot tak salah. Dia accident sendiri lah. Dia accident sendiri. Macam tu lah, aku rasa mungkin laju lah kot. Sebab aku tengok gambar kereta tu teruk Lomok habis lah. Total loss lah. Aku rasa total loss tu. Sampai aku tengok dekat tepi-tepi jalan tu ada kasut-kasut terlipas semua. So maknanya kau bayangkan barang-barang dalam kereta, dia punya accident tu, barang-barang dalam kereta semua sampai terkeluar, tercampak. Tu teruk tu kiranya. Teruk gila weh. Tu lah macam mana lah kau nak bawa laju, ada time dia aku. Mungkin tak payahlah jalan-jalan kampung ke, jalan-jalan kecil yang 2 lane yang dekat bandar ke, kau nak bawa laju. Betul. Tapi yang paling penting sebenarnya bawa kereta tu ikut je lah had laju yang dah ditetapkan. Dan lagi satu, had laju juga. Kalau lane kanan tu tak ada had laju, kau duduk lah tengah ataupun kiri.
Oh, okey. Lane Hoger ni nak dekat raya ni, nak balik kampung kan. Kau mesti faham punya. Bila kau atas plus, kau duduk lane kanan. Kau nak laju. Lane kanan dia tak ada hard limit. Kau nak slow, nak cari rumah sewa, kau duduk lane yang sepatutnya yang kau duduk. Tak ada hard limit. Hard limit sama. Hard limit sama maksud dia. Oh, salah. dia mengantuk. Tak ada hard laju. Tak ada hard laju. So lane Hoger ni terlalu banyak sekarang ni. Betul, banyak sangat sekarang ni. Lepas tu dia lagi menyirap yang duduk lane kanan ni, dia nak ikut yang betul-betul 110 tu. Betul. Betul-betul 110. Lebih tak boleh. Itulah komen dia. Ini kan 110. So cuba korang explain. Lane kanan tu sebenarnya memang boleh ikut hard limit yang dah ditetapkan ke macam mana sebenarnya? Kalau mengikut aku pergi sekolah mandu ni lah. Lane kanan ni lane memotong. Okay. So kalau 110 tu kau duduk lane tengah, lane kiri kau nak bawa slow macam bawah daripada 100 90 ke 80 ke, mengikut had laju lori kenderaan berat. Itu lane kiri. Lane tengah memang ikut had laju yang dah ditetapkan. Had laju yang ditetapkan atau kurang daripada dia lah. Kurang sikit lah. Kurang sikit limit daripada lane ketiga lah. Tapi duduk lane tengah tu jangan bawa 30 meter per hour. Kau cakap tadi lane ketiga, lane kiri sekali macam lane kiri sekali 80, 90, 70, 80, 90 macam tu lah. Kelajuan lori lah. Had kelajuan lori 70, 80, 90 ke tak kisah. So lane tengah tu 110 ataupun dia bawa 100 pun boleh consider lagi lah. Boleh consider lagi, betul. Lane kanan untuk memotong. Kalau macam contoh kau nak laju sikit and kereta depan, contohlah had laju 110, betul. Kereta kat lane tengah bawa 90. Kau nak potong tu kan, lane kanan tu lah guna dia. Tapi zaman sekarang orang dah tak guna lane kanan. Diorang guna emergency lane. Itu kalau smart lane tu lampu tu menyala. Kalau diorang potong cerita pasal smart lane ni korang ni kan ada je benda tak berhati tau. Tak betul. Hari tu bini aku ada tunjuk, ada seorang Minah ni kononnya nak viral. Nak viral lah. Okay, aku rasa aku nak tengok video tu. Dia marah orang duk lalu emergency lane kan. Dia sendiri bodoh sebenarnya. Sebab masa dia rekod tu, dia siap tengah jalan tu, dia siap tunjuk lagi papan yang smart lane tu, lampu tu menyala. Betul. Tapi kau suruh bini kau tengok akaun perempuan tu balik, kena bash. Dia tak kena bash. Dia kena bash dekat video yang itu. Tapi sebenarnya dia ada video sebelumnya. Video sebelumnya tu sebenarnya dia aware itu adalah smart lane. Dia saja buat konten. Aku dah share dulu dah video tu. Sebenarnya kau pun tertipu dan aku pun sebenarnya tertipu. Sebab aku cakap bodohnya dia ni kan. Takkan dia tak tahu. Dia dah lah rekod. Dia cakap apa? Video sebelum tu dia cakap apa? Video sebelum tu dia memang aware yang dia tahu tu smart lane. Dan dia bagi tahu sebenarnya konten yang second dia buat tu saja nak buat konten bagi orang batch dia sebenarnya. So akhirnya dia auto. Sebenarnya dia aware je smart lane tu boleh digunakan waktu yang dah ditetapkan tu. So sebenarnya so aku kena clickbait lah ni. So sebenarnya dia dah auto influencer lah. Dia ada buat review lah lepas ni. Kedai-kedai panggil dia lah lepas ni. Bodoh. Review apa smart lane? Tak kan dia buat benda bodoh. Dia dah viral. So orang dah follow dia. So Pak Mat Western boleh panggil dia. Tak ada lah. Mana ada Pak Mat Western panggil dia. Kau tunggulah lagi 2-3 bulan nanti dia berlakon lah. Viewer naik kan. Follower naik. Follower naik, viewer naik. Tak apa. Ni aku Cik rasa lanat betul. panggil dia berlakon. Berlakon. Viewer kau tinggi ni. Itulah zaman sekarang. Tapi kita dah macam lagi jauh sikit daripada tadi. So kita kembali ke landasan yang betul. Kita kembali ke landasan yang betul. Tapi macam tadi aku cakap tu, lane kanan tu untuk memotong macam aku rasa tak salah kalau kau nak lebih sikit macam 120 ke 130. Tapi janganlah sampai kau duduk lane kanan tu kau ni nak mencarut sikit lah, macam pundek kau nak bawa sampai 200 kat lane kanan tu. Betul. Lagi satu, kalau kau nampak kereta kau kat lane kanan, kau tengah laju dan kau rasa kereta depan kau tu tengah slow, kau janganlah pergi high beam dia, pergi cucuk-cucuk dia kan. Kalau kau rasa dia tu bawa kereta tak betul, kalau
dia memang aku rasa ada je pemandu-pemandu yang bebal yang duduk lane kanan, kereta belakang dah dekat ni tapi dia stay lagi kat lane kanan. Bebal lah. Bebal. Dia tak hati nak ke tepi. Steering dia memang tegak, lurus, tak boleh belok ke kiri, belok ke kanan tak boleh. Dia memang kena stay kat lane tu. So maybe daripada kau marah, kau maki Amon dia, kau ambil je lah lane tengah tu, kau overtake je lah dia sekejap. Daripada kau cocok-cocok dia, mungkin lah rata-rata aku nampak, aku bukan nak mengutuk, tapi rata-rata aku nampak yang ada kat lane kanan ni semuanya kadang-kadang kaum hawa. yang jenis steering kat depan muka. Betul. Yang jenis steering betul-betul dah depan muka. Aku tak tahu apa dia berhati kan. Dia aku tak tahu duduk aku selalu balik Kedah. So hari-hari aku akan high beam orang. Duduk lane kanan, bawa, kau bayangkan lane kanan laju. So bila dia bawa slow, dia akan jadi jam tau dekat belakang. Faham, betul. Tapi ada setengah orang dia tak faham. Itu yang kita nak fahamkan dia ni. Lagi satu, marah tu kau kan lama simpan. Dia marah sebab dia selalu balik kampung. Aku tadi cakap hari-hari balik Kedah. Hari-hari balik Kedah. Kau bawa 100 km, kau cari rumah sewa lah kat lane kanan tu. Kilanat betul. Tak adalah sampai cari rumah sewa. Dah nampak kereta daripada belakang, aware, fokus. Kau duduk lah lane kiri. Tapi ada orang memang jenis dengki tu. Dia memang jenis dengki, memang duduk. Macam tadi cakap lane hogger. Memang betul. Jenis yang macam mampu kau, aku tak bagi kau nak bawa laju ni. Yalah, kalau orang yang macam tu memang tak patut buat. Dan yang macam aku cakap tadi lah, situasi keduanya adalah orang-orang yang macam ni lah. Dia duduk lane kanan, dia rasa dia dah laju, tapi dia tak perasan kat belakang kereta tu tengah nak potong dia tu. Kan? Sepatutnya dia kena ke tepi lah. Tapi kalau dia tak boleh nak ke tepi, dia bebal, steering dah rapat, nak tarik susah. Dah lock. Dia dah auto lock kat situ. So kau overtake je lah dia sekejap. Kalau lane kanan, lane tengah tu clear, kau overtake je lah dia. Kan? Tapi seelok-eloknya macam aku satu benda yang aku tak suka sebenarnya bila high beam orang banyak kali. Sekali dua dah. Zaman sekarang bukan zaman lampu kuning biasa tau. Zaman sekarang semua pakai lampu putih. Lampu LED. Nak pula ada malaun yang pakai lampu putih, dia pergi high beam. Dia pergi yang bagi lampu tinggi terus. Dia bukan yang bagi high beam tu, dia tolak lampu tinggi terus. Sampai nak bawa kereta pun aku rasa jadi berpinau macam mata. Aku sebelum aku bagi high beam, aku akan bagi signal kanan lu. Kalau aku kena bagi salam lu. So, aku akan bagi signal kanan lu. Kalau dia still tak ke kiri, aku akan high beam lah. Okay tu. Aku salah ke? Bagi je lah salam. Tak dosa pun. Assalamualaikum, sinar kanan. Betul, bagi high beam. Tak, bila kau buat benda-benda macam ni, secara tak langsung, daripada kau marah, kau jadi tak marah tau. Ya. Kau nak bawa kereta dalam keadaan kau tenang atau kau nak bawa kereta dalam keadaan kau stres? Kau pilih. Itu satu. Lagi satu yang duduk lane kanan bawa slow ni, kenapa kadang-kadang ada orang bawa laju, kita tak tahu situation dia macam mana. Emergency ke mungkin apa? Dia kena balik kampung, ada emergency ke apa ke. Kita takkan tahu orang punya situation macam mana. Betul. So ada sebab kenapa dia bawa laju. Takkan, mungkin ada orang yang memang suka-suka bawa laju, tapi ada orang juga yang bukan suka-suka je bawa laju. Memang dia ada benda yang dia nak kena selesaikan. Sebab tu dia bawa laju. Macam contoh balik kampung ada emergency, mak sakit ke apa ke, ada orang meninggal ke. Faham tak? So benda tu consider lah. Cuba orang yang lane hogger ni, you be at their place, in their shoes. Cuba kalau you punya side, you kena balik kampung laju sebab ada orang meninggal, family member meninggal, you nak kena bawa laju ni, ada lane hogger macam tu. Betul. Kena faham lah situation orang lain pula macam mana. Aku pernah buat sekali lah. Aku jumpa lane hogger, dia bawa slow 80. Kau bayangkan 70-80 lane kanan. Apa aku buat? Aku overtake dia, aku duduk depan dia, aku bawa 60. Biar dia mampus je. Mampus tak dia? Mampus je. Kau bagi salam tak tadi? Bagi salam. Aku tahu yang lane hogger tu mesti Myvi standard, tapi exhaust dia buat. Lepas aku bawa, aku depan dia slow, terus masuk lane kiri.
Kau jahat juga. Saja main-main. Aku ada jumpa satu video ni tau. Aku tak tahulah yang orang rekod ni dia bawa kereta apa. Tapi depan kereta dia kereta Alza. Belakang cermin tu dia beli yang macam yang stiker digital yang huruf boleh gerak. Dia bawa kat jalan gelap. Dia bawa slow. Kereta Alza ni bawa slow. So kereta dia sampai kat belakang. Bila kereta dia sampai kat belakang, aku rasa dia pun mesti tertanya kenapa kereta depan ni bawa slow kan. Tak sampai berapa second lepas tu keluar mesej. Maaf ya. Aku tak ingat lah ayat full macam ni, tapi dia minta maaf sebab dia bawa kereta slow, jalan gelap, jalan ni banyak lembu. Betul, aku ada nampak tu. Aku ada nampak video tu kan. Benda tu bagus juga sebenarnya. Kau secara tak langsung orang faham kenapa kau bawa slow. So orang mungkin, pun tak akan bawa laju lah. Mungkin yang first part dia bawa slow tu sebab dia nak set yang LED tu. Tulis apa? Betul. Kan? Dia bawa Jap, Alza dia ada tangga lah kat belakang lah. Kenapa lah? Selalu kan Alza kan ada tangga kat belakang. Tangga kecil tu. Kepala otak kau, itu SUV je selalu ada. Ada. Alza. Kau hidup zaman bila ni? Itu kan, time CRV je sial ada. CRV. Ada, kau Google sekarang Alza. Tangga dia, tapi yang ni dia letak lah, dia beli dekat Shopee ke, dia letak Shopee Motorsport. Tangga? Tangga kecil dekat belakang ni tu. Ni apa? Ikut Jepunnya style apa? Tak, kan Alza kan selalunya dia akan letak stiker banyak kat belakang kan. Kat cermin belakang kan. Memang cek gaduh lah kau ni. Tak, aku nak explain. Kau hina sangat. Kau orang pakai Pro 2. Bukan. Kau tak buat apa ni? Bukan. Tak, Alza kan stiker banyak lah apa. Stiker banyak. Lepas tu dia akan ada satu tangga kecil kat belakang. Selalunya dia akan letak dekat tangga belakang. Tangga benda kau ni. Aku tak pernah nampak lagi lah. Aku tak pernah nampak. Tangga. Selalu yang nampak yang tu lah. Yang apa, yang wiper punya tu, dia cabut wiper tu, dia tukar macam ekor kucing ke apa ke. Tu kan. Gacor. Tapi aku rasa tu lagi okey lah. Banyak stiker daripada kereta standard tukar exhaust memekak, perginya tidak. Ya tu. Kan? Cop. Yang part stiker banyak tu, aku nak tanya korang yang buat letak stiker kat cermin belakang tu. Tak apa, kau tak tanya kat viewer, kau tanya aku. Kau tanya aku. Yang stiker yang duk tampal penuh sampai penuh tutup satu cermin tu, macam mana dia nak tengok belakang? Macam mana nak tengok belakang? Okey. Kau jangan cakap reverse camera. Aku tumbuk muka kau. Memang takkan dapat ni kau nampak belakang. Tengok belakang pakai rear mirror je lah. Kan tertutup dengan stiker-stiker dia tu. Tak adalah full. Aku pernah nampak orang letak full lah tu. Okay, aku pernah join club kita. Okay, aku jangan pernah join club kita. Dan aku tolong. pun pakai kat stiker. Ni aku rasa yang pakai stiker buat banyak dekat kereta ni, zaman tahun 2017, 2018, itu zamannya orang tengah asyik, orang tengah shock join club kita. Tapi dia ada pop ada. Tak kisah kereta kau laju ke, tak laju ke, kau join club kita. Bila kau join club kita, club kita ni dia akan buat event tau. Pergi janda baik lah, event konvoy pergi rumah anak yatim lah. So bila kau pergi event-event macam ni, diorang akan keluarkan like package tau. Macam aku rasa sekarang pun sama juga. Kau join mana-mana event kereta, auto show ke apa ke, kau beli set RM80, kau dapat baju, lanyard, stiker. So stiker tu kau nak tambah kat mana? Stiker tu kau tambah kat kereta lah. Peti ais kan boleh. Tak payah. Dah bernama pun kau join club kita, kau nak tambah kat peti ais buat apa? Baik kau tambah kat dahi kau. Tapi club kita sekarang dia ada macam ini modified kelajuan, ini modified stiker. Tak ada. Ini yang aku cerita sekarang ni, stiker yang diorang tampal kat belakang-belakang tu. Kenapa tak tampal kat dalam kereta dekat dashboard tu? Banyak kan space. Stiker tu lah memberitahu kat geng-geng ni yang kau join hari tu ke yang pergi event anak yatim tu? Takkanlah sampai penuh satu cermin belakang tu. Setakat ni lah. Kalau geng-geng Myvi lah. Okay, geng-geng Myvi aku rasa tak adalah sampai sepenuh cermin kat belakang. Tapi aku nampak ni kalau Alza je. Tapi kalau yang aku nampak Alza ni sebab Alza bagi aku, sebab Myvi banyak sangat klub kereta Myvi tau. Klub Myvi ni terlampau banyak. Kalau macam Alza ni, dia ada satu yang klub besar dia. MAOC ke apa tak? My Owner Alza Club ke apa, aku tak tahu nama dia kan. Iaitu klub terbesar dia, aku rasa mungkin tu yang paling banyak buat event Alza ni lah. Sebab tu kau tengok stiker banyak kat belakang.
Tapi itulah dia punya point dia. Bila dia tampal stiker tu orang aware lah. Orang tahulah, oh kau join club ni, oh kau join pergi event ni, oh kau join pergi event tu. So orang tahulah kat situ sebenarnya. Tapi macam mana dia tengok belakang, itu dia punya pasal lah. Aku tak nak tahu. Bagi aku macam daripada kau tampal, kau ingat ada satu zaman dulu yang kereta punya vinyl orang buat yang overlap stiker. Kan? Yang kereta dia buat overlap stiker kan. Kenapa tak buat macam tu? Kenapa nak kau faham tak kenapa cermin tu kena nampak belakang is safety, faham tak? Aku marah bukan sebab kau tampal stiker benda tu banyak. Buruk orang, aku duduk belakang dia tengok buruk gila kereta kau. Aku tak cakap benda tu. Aku memikirkan safety. Betul. Kalau kau tak nampak belakang, contoh kereta dia reverse. Kalau ada budak tengah melintas ke apa. Ya, ada budak. Ada sial lah. Dia reverse bagi salam. Dia reverse. Dia tak ada reverse kamera. Betul. Dia bagi salam dulu. Aku rasa aku dengar. Lepas tu dia tak reverse tak nampak weh. Safety. Betul. Benda bukannya apa. Ini lagi satu pasal safety. Aku geram betul lah lagi satu. Ini jadi kat aku sendiri hari tu. Tapi ini bukan pasal stiker lah. Ini dah alih dah cerita pasal stiker tu. Hari tu aku nak balik rumah. Dekat kawasan rumah aku ni aku dekat roundabout tu, aku nak pergi straight. Ni memang betul-betul nak sampai rumah aku. Nak pergi straight, ada satu van ni main glow. Dah nak langgar kereta aku tu. Lepas tu sekejap aku macam hal ni kan. Lepas tu sekejap aku jalan lah. Aku jalan bawa slow. Tak ada bawa kawasan rumah. Standard bawa lah. Kawasan rumah memang kau takkan lebih 30 km betul. Dia nak potong aku tu. Van tu nak potong aku kat kawasan rumah. Van apa tu? Van sekolah ke apa? Van putih. Van putih. Delivery. Oh, van delivery. Masa dia nak potong tu, aku terus block dia. Aku berhenti, aku turun. Aku jerit kat dia. Aku ada video dalam ni. Oh, kau rekod? Bini aku rekod. Oh. Aku jerit dia, ini kawasan rumah, nak bawa laju kenapa? Waktu dia reply apa? Saya courier bang. Habis tu kalau kau courier, kau ada lesen besar ke kau nak bawa laju dengan kawasan perumahan? Aku jerit benda yang sama kat dia. Aku cakap dengan dia, habis tu kau courier, kau boleh bawa laju lah macam ni. Habis kalau ada budak ni kawasan rumah, kalau budak-budak ke apa tengah main ke apa, lintas jalan ke apa, accident, siapa nak tanggung? Lepas tu? Lepas tu dia macam saya courier, saya nak kena cepat. Lepas tu dia cakap, ini lagi tak boleh belah. Dia cakap apa tau? Saya tak bawa laju, saya bawa 60. Kawasan rumah. Nah, 60. Kalau kawasan rumah 60 tu kira laju dah tu. Laju kot. Laju. Yeah. Kalau otak dia 60. Kau bayangkan ni dua lorong sebelum nak sampai rumah aku. Tapi tu lah masalahnya bila courier ni, tak kisahlah dia courier barang ke, dia pemandu Grab ke, Grab order semua. Kadang-kadang kita nampak diorang bawa motor, bawa van laju-laju. Aku faham. Kau ada target nak kena hantar sehari berapa. And kalau kau hantar cepat, kau settle kerja kau cepat, kau boleh balik rumah cepat. Betul. Faham. Kau pun nak masa berehat kau, betul. Tapi dalam masa kau nak buat benda tu, aku rasa better kau fikirkan keselamatan orang sekeliling. And kau nak mati, kau pergi mati sendiri. Kau jangan kau bawa macam tak tentu arah, kau bawa membabi buta. Engkau apa-apa jadi kemalangan, engkau dah menyusahkan pihak ketiga. Betul tak? Engkau langgar budak. Kau dah menyusahkan budak tu, nak kena masuk hospital. Kalau parah, kalau meninggal, takkan kau nak rasa relax? Betul. Kan? Apa perasaan mak bapak budak tu, family members budak tu lain-lain. Kan? So benda tu sepatutnya aku tak tahu lah. Mungkin kerajaan ke apa ke kan, diorang boleh keluarkan something, software ke apa ke yang boleh letak limit kat diorang ni. Macam kereta zaman sekarang, kebanyakan kereta aku rasa kereta baru-baru ni ada cut off. Betul. Tapi ada kedai-kedai aksesori ni yang boleh potong cut off diorang kan. So mungkin pengeluar kereta ni kan, tak kisahlah Pro 2 ke, kereta-kereta Continental ni ke, mungkin diorang kena come up with idea. Kau buat cut off tu
even ke kedai aksesori pun tak boleh nak potong, tak boleh nak buang kat Betul. aku. Betul. Kan? So benda tu safety untuk semua orang lah. Kan? Macam mana kau tak fikir safety, kau fikir duit? Maknanya kau, bila kau bawa macam tu, kau fikir duit je lah. Ni nak cerita pasal courier Kau fikir duit lah, sebab kau nak kejar, nak hantar benda tu, nak hantar Lagi benda banyak tu. hantar, lagi banyak commission. Lagi banyak kau hantar parcel, lagi banyak commission kau. Betul. So bila kau fikir safety tu, atas jalan ni fikir safety tu, fikir orang-orang sekeliling Kalau jadi ke anak kau ke apa, baru kau nak menyesal ke apa, baru lah tiba-tiba kalau dah anak kau mati ke apa, meninggal ke apa, baru tiba-tiba kau nak bawa slow-slow. Betul. Dia macam baru-baru ni terjadi satu motor dia pergi sepak side mirror kereta tu. Dia cari-cari dapat dekat TikTok budak yang sepak langgar side mirror tu. Dia repair kena bayar dalam 1,800. Terubat kena. Daripada kau duk marah-marah, road rage, apa tak puas hati situ, tak puas hati sini. Dia tengah racing time tu, konvoy. Dia pergi sepak side mirror kereta tu, habis kena bayar 1,800. Dia tak kira lah kau buat apa, kau courier ke, kau racing ke, kau bawa laju seorang-seorang ke apa. Apa kita nak sampaikan kat sini sebenarnya safety atas jalan. Stiker tu, benda-benda macam tu lah. Benda-benda macam tu tak safety, tak ada safety kat kau. Betul. Dia pokok pangkal cerita kita, topik hari ni adalah kemalangan. Kemalangan and apa attitude macam mana attitude bawa kereta, and macam mana kau nak prevent benda-benda macam tu lah. Betul. So bagi aku, apa saja cara pemanduan kau kena letak diri kau tu dalam keadaan yang selamat dan waras. Betul. Kan? Kalau kau bawa laju, orang bawa slow, cuba kau letak diri kau tu ke orang yang bawa slow tu. Dan orang yang bawa laju ni mungkin dia ada emergency. Cuba yang bawa slow ni letak diri kau ke orang yang bawa laju ni juga. Betul. Apa perasaan masing-masing. Betul. So benda-benda ni semua kena, orang kata ada relevan dia. Korang kena give and take kan. Benda-benda macam ni tak kisahlah kau dekat highway ke, kau kat kawasan jalan kampung ke, kat kawasan perumahan ke. So benda ni semua ada dia punya had yang dah ditetapkan. Betul. So follow je lah. Tak payah kau nak kejarkan duit semata-mata, kau korbankan nyawa orang lain. Betul. Kau menyusahkan keadaan orang lain. So bila kau dah buat macam ni, dalam masa orang kata apa, dalam secara tak langsung kau pun menyusahkan diri kau. Kau bawa laju-laju kan, kau dah langgar orang. Kau nak kejar masa kau nak hantar barang pun dah tak sempat dah. Sebab apa? Sebab kau nak kena settlekan orang yang kau langgar lah, apa semua tu. Betul lah. Kena bayar lagi just macam ni lah. Kau even kau bawa sorang-sorang pun dalam kereta, tak payah bawa laju lah. Kau just letak dalam otak kau, bila kau tengah drive tu, just letak dalam otak kau apa consequences dia bila engkau bawa laju. Kalau contoh accident langgar orang ke, atau kau accident sendiri ke, kau tak sedih? Kau tak rasa ke macam mak kau sedih, anak dia dah tak ada, meninggal sebab accident, sebab bodoh bawa laju? Betul. Kan? Aku pernah ada satu kes ni aku pernah alami lah. Aku time tu kat rumah. Aku tak ingat aku kat rumah ke kat mana, aku tak ingat. Kau kat sini? Bapak aku call, dia kata dia accident. Bila kau dengar bapak aku accident, kau mesti panik betul. Panik lah. Aku time tu tanya bapak aku kat mana, bapak aku okey ke tak. Aku tanya semua detail kat mana supaya aku boleh datang kat dia. So aku dah dapat detail, aku pun keluar Federal, aku bagi double signal, aku bawa laju lah. Sebab aku nak sampai cepat dekat bapak aku. Aku takut bapak aku jadi apa-apa. Ada satu kereta ni, dia ingat aku bawa laju ni saja. Dia follow aku. Follow rapat lah belakang. Dia memang follow, dia memang cocok aku habis. Yelah, kereta aku Myvi je kan. Bukannya aku buat pun Myvi aku. So dia memang follow aku. Dia Honda kot, tak silap aku waktu tu. Honda Accord ke apa dia bawa. Aku memang bagi hazard light, tapi aku ke kiri ke kanan lah. Aku nak cepat kan. So dia memang follow je aku. Aku pun buka tingkap, aku buat macam ni. Aku cakap jom. Aku suruh dia ikut. Sampai je kat bapak aku turun, aku tunjuk bapak aku. Lepas tu dia buat apa? Dia terus caw.
Mesti dalam kereta garu kepala. So aku macam, kau ingat aku sengaja lah bagi double signal. Aku bawa macam orang gila. Aku memikirkan bapak aku kena apa-apa kan. Ya, orang tua bawa kereta. Apa kau expect kan? So bila sampai kat tempat bapak aku tu, aku keluar kereta, bukan aku tu bapak aku dulu. Aku pergi yang, sebab aku pun tengah marah waktu tu. Oh, dia pun berhenti tapi? Dia ikut aku. Aku turun, aku cakap aku tunjuk. Aku malah nak bertekak dengan dia kan. Aku tunjuk dia. So bila aku tunjuk tu, mungkin daripada air muka dia, oh dia faham, oh aku bawa laju sebab accident ni kot. So dia caw. Tak cakap apa? Tak cakap apa. Aku pun time tu tak adalah terfikir nak pergi kat kereta dia, nak tumbuk cermin ke apa ke, tak ada lah. Tapi just aku buka tingkap, aku suruh dia follow tu sebab aku nak biar dia nampak dengan biji mata dia sendiri yang aku tengah ada problem, aku tengah ada masalah yang aku kena selesaikan. So bila jadi macam tu, barulah orang boleh nampak buka mata. Baru orang buka mata. Ya, betul kan. So tak semestinya orang tu bawa laju sekadar suka-suka kan. Macam aku cakap tadi tu lah, tak semestinya. Betul. Kau tak payah nak kena ikut orang tu sampai macam engkau cerita dia. Kau tak payah ikut orang tu sampai ke tempat kejadian tu. Just fikir, okay, dia ni mungkin ada emergency. Dah, cukup. Bagi je dia laju. Bagi je lah dia jalan. Dah. Waktu aku keluar federal tu, aku berdoa sangat, tolonglah aku jumpa polis. Supaya polis tu boleh escort aku. Tapi tak ada rezeki kan waktu tu. Sebab aku selalu tengok kat video. Isteri nak bersalin. Kebetulan jumpa polis bawa pergi hospital lah. Aku mengharapkan benda tu. Tapi waktu tu tak ada. Ada ekor je. Ada Honda Accord yang follow aku. Bukan dia yang aku escort aku. Aku yang escort dia. Tapi tak apa, dia berhenti kan. Dia berhenti tapi baguslah kat situ supaya aku ajak dia tu supaya dia tu buka kepala otak dia sikit. So lepas ni mungkin dia pun dah lesson learn, orang kata macam orang laju ke, dia pun faham aku. Betul. Orang bawa laju ni bukan sekadar suka-suka. Mungkin dia ada emergency. Macam aku emergency dengan hazard light lagi. Aku bagi hazard light lagi. Bukannya aku nak cepat pergi makan ke apa kan? Bapak aku accident suka-suka nak tunjuk hebat ke apa. Betul. Memang ada benda nak kena sampai destination tu. Betul. So aku rasa sampai sini lah kot kita punya episod kali ni. Ya. Malam betul lah. Hangat betul lah episod kali ni. Ya, nak balik raya ni. Aduh. Nak balik. Tolong lah. Ada imah harga kenapa kita bawa episod ni. Sebab tu aku beli dashcam RM12. Kau punya dashcam RM12 tu jangan kau punya pixel pecah sudah. Kan nak tengok nombor plate pun tak nampak. Kan bersambung-sambung dah macam tulisan nanti aku akan compilekan lah lane Hoga ni. Kita boleh upload go tak nak itu kau buat channel lain. Okay. Shout out kita punya videographer Hafiz Baharudin. Boleh contact dekat IG Hafiz Baharudin 17. Nanti detail aku letak dekat description. Betul. So sebelum kita tamatkan episod ni, aku rasa dalam bulan puasa lagi 2 minggu. 3 minggu. Lagi 2-3 minggu kita dah nak menyambut raya. Ada hari raya dah ni. Balik raya tu bawa kita elok. Yes, balik raya, make sure kendaraan korang dalam keadaan Kendaraan. Nasi kandar. Aku nak makan nasi kandar lepas ni. So make sure kenderaan korang dalam keadaan yang baik. Cek air, minyak, apa semua. Jangan ada barang tertinggal. Make sure rumah korang dalam keadaan yang selamat untuk ditinggalkan. Bawa kereta jangan macam orang yang tak ada otak. Bawa kereta bagi ada akhlak. Itu lebih baik. Jangan fikir kau seorang je nak balik kampung. Okay, sorry ada technical issue sikit tadi. So itulah, and jangan lupa kita like, share, subscribe, komen kalau ada benda yang lonceng kalau kat YouTube tekan butang lonceng. So kita orang amat memerlukan komen dari korang semua untuk kita orang perbaharui kita orang punya podcast. Alright, so till next time, kita jumpa kat episod seterusnya. Ya, betul. Right, ciao, bye-bye. Assalamualaikum. Bye.